Ramai rasa selamat bila ada simpanan dalam ESB dan tabung haji. Tapi cuba fikir, duit tu makin bernilai atau makin hilang nilai. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sekarang, dividen ESB sekitar 4 ke 5%, tabung haji pula lebih kurang. Tapi inflasi naik 3 ke 4% setahun. Maknanya, duit kita nampak bertambah, tapi kuasa beli makin kurang. Kalau dulu RM10 boleh beli lauk penuh, sekarang baru cukup roti dan air mineral. Nilai duit jatuh, tapi ramai masih rasa selamat sebab nampak angka bertambah. Sebenarnya, selamat pada angka belum tentu selamat pada nilai. Orang bijak tak simpan semua dalam bentuk tunai. Mereka alihkan sebahagian ke emas, aset sebenar yang kekal nilai. Emas mungkin tak bagi dividen, tapi dia bagi ketenangan. Sebab bila ringgit jatuh, emas tetap berdiri. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, ESB dan tabung haji bagus, tapi jangan berhenti di situ. Bina satu tabung lagi, iaitu tabungan emas. Biar nilai kekal walaupun duit kita berubah. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa dari next video.